Jangan beli rumah kalau anda tak kira kelayakan DSR beli rumah lagi. Lagi-lagi jika anda adalah pembeli rumah pertama. Sebelum nak mohon loan rumah, anda kena tahu debt service ratio atau DSR anda. Sebab bank akan nilai perkara ni sebelum luluskan permohonan loan rumah anda. Nak senang cerita, DSR ni adalah nisbah jumlah hutang dibandingkan dengan pendapatan isi rumah seseorang. Hari tu ada seorang klien tanya, umur 29 tahun, kerja swasta, gaji 4,300 campur allowance. So net gaji dia dalam 4,488. So dia adalah komitmen dengan PTN 100.5, kereta 800. So dia tanya berapa loan yang boleh lulus. Jom kita kira. Kalau gaji 4,488, jumlah komitmen 950, katakan dia nak loan 90%, interest anggaran 3.8%, tempoh pinjaman boleh sehingga 35 tahun, gaji bersih dia 4,488, tolak komitmen 950, kalau DSR 70%, installment baru yang boleh dia ambil ialah 2192. 2192 untuk 35 tahun, 3.8%, maksimum pinjaman ialah 508,659 dan maksimum rumah yang dia boleh beli ialah 565,176. Saya Melissa, saya bantu ramai orang buat loan rumah. Kalau nak semak DSR, kami boleh bantu dan cari bank yang sesuai untuk situasi anda.